Dharma, bertahan Dharma. Bertahan. Dharma, dengar cakap cikgu. Ali tak Dharma, mau mati. Ali, bertenang. Bising. Jangan takutkan Zaitun. Apa yang terjadi ni? Apa yang dah jadi ni? Ali rasa Ali terkencing lah cikgu. Okey. Apa semua ni? Adakah ini tipu? Prank? Binatang siapa? Kenapa ada orang yang sanggup buat semua ni? Ada yang menyebut ini adalah invasi alien. Ada juga yang mengatakan ini adalah neraka untuk orang yang melakukan kesalahan. Tapi yang pasti, sebelum masa depan ini berlaku, ada sejarah yang sedang tercipta di mana aku berada di sekolah. Tak ramai yang tahu daripada mana mereka datang dan apa yang mereka mahukan. Tak lama selepas itu, kerajaan mengumumkan bahawa mereka masuk ke bumi melalui gerbang yang mana membuatkan hampir 80% populasi manusia pupus di muka bumi ini. Dan ini adalah aku, Dharma bin Bhakti. Oh sila itu Ali. Ni baru saya, Dharma Bhakti. Weh Bat, hang tak boleh tipu ah. Ali tak buat apa pun gang. Ini Badrul, atau kami panggil dia Bat. Sebab of course lah, dia jahat. Bat ini ketua buli di sekolah ini. Dia bukan sahaja membuli Ali seorang, malah ramai lagi yang jadi mangsa kekejaman dia. Dan aku pandai elak termasuk mangsa buli dia juga. Ramai mangsa buli yang buat laporan, tapi Bat tak pernah kena tangkap. Hampa tahu sebab apa? Sebab money is king, bro. Bapak Bat adalah penderma terbesar sekolah ini. Tapi sebagai wira, aku tak pernah mengalah. Dan seperti yang hampa boleh agak, pembuli mesti ada konco-konconya kan? Ini putih dan ini tanggang. Hang cakap dengan siapa Dharma? Aku cakap dengan subscriber lah. Subscriber? Ding tingkap ada lah. Baru kena tumbuk sekali. Dah gila. Ni Dharma, kirim salam dekat subscriber ha. Wait. Tolong subscribe. Aku dekat mana ni? Hang dekat kantin. Tadi aku dengan Osman seret hang sampai sini. Patutlah rasa basah belakang badan aku. Hampa buat aku mop lantai sekolah no. Hampa memang. Osman, makanlah sikit. Mas Nawi ambil semua duit aku. Kalau tak bagi duit, dia akan panggil Bat untuk pukul aku. Patut macam nampak makin banyak luka hang. Okey macam ni, jangan risau. Ali, bagi duit. Ini kategori buli lembut ni Dharma. Maksud aku, kita kongsilah duit. Aku ada RM3 je ni. Tada! Nasi lemak SMK Adiwarna, pilihan terbaik anda. Terima kasih kawan-kawan. Weh, diam. Malu kat orang tu. Aduh, malu weh. Dharma, nak pinjam duit boleh tak? Allah, Budin. Duit kami pun dah habis ni. Duit pun semua beg dah ambil. Kalau macam tu tak apalah kawan-kawan. Budin boleh tahan dapat lagi ni. Budin anggap ini macam bulan puasa. Kita harus menahan lapar dan dahaga.
Hang, please. Stop Budin. Okey, aku ada idea. Hang duduk dulu dan jinokkan perut hang tu. Aku pergi cari makan untuk hang. Dalam sekolah ni hanya seorang sahaja yang kita boleh minta tolong. Memperkenalkan Siti Kecana yang pandai Dharma, bijak, cantik. kau buat apa ni? Hey guys, say hi to the camera. Oh, by the way, ini Zaitun. Dia ini seorang influencer terkenal, tapi di sekolah dia terkenal sebagai pembuli cyber. Terima kasih kepada 5,000 mata menonton live saya. Jangan lupa tap-tap skrin ya semua. Di sebalik wajah yang ceria, Zaitun pernah membuli pelajar perempuan sampai ada yang trauma untuk datang ke sekolah. Oh Dharma, awak nak sembang apa dengan Siti? Siti, saya nak pinjam RM5 boleh? Esok saya bayar balik. Oh, boleh Dharma. Tak bayar pun tak apa. Alololol, Dharma nak pinjam duit? Dharma nak pinjam duit, pinjam je dengan saya. Tapi Sebagai kawan yang prihatin, kita harus tolong menolong. Tak apa, Dharma ambil je. Tak perlu bayar balik. Ambil je duit ni. Atau aku bagi taubat. terima kasih Zaitun. Semoga dimurahkan rezeki. Thanks for the gift guys. Saya bantu kawan saya dengan keikhlasan. Korang tak perlu pun bagi saya gift. By the way, thanks. Perjuanganmu akan Fuh, ku kenang. malu Terima kasih Dharma. Woi, cepat woi, kita lewat dah ni. Cikgu faham dah lah garang. Budin lagi takut dengan ketua kelas kita. Hampa pergi dulu lah. Aku sakit perut pula ni. Okey, jangan lambat sangat. Okey kawan. Fuh, Nasib nasib baik sempat sampai kelas. Aduh, lengah kaki aku. Budin, hang lewat seminit. Ini Ramli, ketua kelas kami. Dia seorang yang tegas, tapi hati dia baik. Aku tulis nama hang dalam buku kesalahan. Oi, Tanggang, hang buat apa ha? Oh, hehehe. Cikgu datang. Bangun. Selamat tengah hari, cikgu. Selamat tengah hari, cikgu. Mana Badrul, Masnawi dan Osman? Ada siapa tahu? Osman ketandah cikgu. Sakit perut katanya. Badrul dan Masnawi pun ditandah cikgu. Kalau macam tu, Ramli, pergi jemput mereka bertiga sebelum saya memulakan kelas. Baik, cikgu. Tapi, Sakna, saya tulis nama mereka bertiga dahulu sebab mereka lewat. Ini tegah tahap kronik dah ni. Pukulan terakhir tepat pada perut. 10 points untuk Masnawi. Oi Osman, aku dengar mak hang ada kedai nasi lemak. Kalau aku cakap kita kawan baik, mesti mak hang bagi nasi lemak free kan? Kawan, hampa bukan kawan aku. Oi Osman, hang marah ke apa ni? Hang tak faham ke? Kita sedang bergurau sekarang ni. Hang tak sepatutnya marah kawan hang. Aku tak boleh lah macam ni. Aku kena habak kat mak hang. Melampau. Apa yang hang cuba buat ni? Apa yang hang cuba nak buat ha setan? Hello semua. Cikgu panggil ke kelas semua sekarang. Ish, hang betul hari ni. Tunggu hang esok. Hari ni tak perlu masuk kelas. Pergi medik di tingkat 2 dan rehat.
Sampai di sini sahaja kelas kita. Jangan lupa siapkan homework yang cikgu bagi ya. Baik, Baik, cikgu. cikgu. Jumpa esok. Ramli, apa dah jadi dekat Osman? Kenapa dia tak masuk kelas? Dia kena buli dengan Bat dan Masnawi. Kenapa hang tak report dengan cikgu? Macamlah hampa tak tahu. Bagi tahu cikgu pun depa tak boleh buat apa-apa. Habis, macam mana keadaan Osman sekarang ni? Dia lah ni dekat medik. Hampa berdua bila melawat dia. Jom Ali. Jom. Ha? Hampa nak pergi mana ni? Nak pergi tengok Osman, cikgu. Cikgu jangan tahan saya. Ini semua salah cikgu. Cikgu tak guna. Hang boleh pergi berambut. Kejadian alam apakah ini? Ha? Cikgu. Ali! Ke belakang! Cikgu. Macam-macam tadi aku maki cikgu. Aku kata cikgu tak guna. Aku suruh cikgu berambus, tapi dia selamatkan nyawa aku. Tak kira apa pun, aku akan balas dendam. Aku pasti balas. Dharma, selamatkan diri awak. Aku perlu hidup. Aku boleh nampak serangan raksasa ni. Ini untuk cikgu. Apakah ini? Macam mana aku boleh ada kekuatan yang macam ni? Apa yang terjadi sebenarnya ni? Weh Dharma, kuatnya hang. Main gym ke selama ni? Dharma, please explain apa yang sedang berlaku ni. Sebenarnya aku pun tak tahu apa yang sedang terjadi dengan kita. Kalau subscriber tahu, boleh komen di bawah ya. Saya akan baca satu persatu. Dharma, please be serious. Dekat gym yang hang pi tu, depa ajar guna contact lens ke? Hah? Weh, hampa tak nampak ke cahaya biru mengalir dalam badan hampa tu? Kepada semua pemain, selamat datang ke gerbang antara dimensi. Tujuan utama kami adalah untuk pupuskan populasi manusia di bumi. Di sebalik serangan ini, ada peluang untuk manusia selamat, iaitu dengan cara mengikuti game yang kami sediakan. Hanya manusia yang sesuai menerima sakti sahaja berada di sini, manakala manusia yang lain telah dilenyapkan. Anda juga tidak dibenarkan untuk keluar dari sini melainkan anda memenangkan dua tugasan. Tugasan pertama, selamat dari raksasa. Semoga percaya. Awan mendung nak hujan lah. Bukan. Tu penghadang yang buat kita terperangkap dalam sekolah ni. Guys, korang pergilah bunuh raksasa tu. Zaitun takut. Okey Halil, let's go. Kita perlu keluar dari sekolah ni. Jom, aku nak tahu apa nasib keluarga aku di luar sana. Dharma, weh, apa pasal? Aku tak tahu, tapi badan aku rasa lesu sangat. Dharma! Tolong, aku kena sambat kilat. Zaitun, hang jaga Dharma. Biar aku settlekan sotong kangaroo ini. Thanks, Nick. May Allah bless you. Akhirnya aku berdua juga dengan Dharma. Tanya kepada individu terpilih, suara ini tidak akan didengar oleh individu biasa. Individu terpilih perlu menewaskan satu nyawa. Selepas itu, anda terus layan ke tugasan kedua. Individu terpilih juga akan mendapat bonus, iaitu anda dengan serta-merta memahami
dan boleh menggunakan kuasa anda dengan mudah. So ini kuasa aku. Sorry Dharma, you are my first victim to help me survive. Kau ni memang tak guna Dharma. Lebih baik kau mati je. Dharma! Kenapa nak bunuh diri, Dharma? Han tahu tak dosa besar? Sumpah aku tak ingat. Aku tak sedar Ali. Aduh, Hang sakit. baru tingkatan 5, tapi Hang dah ada insomnia loh. Insomnia tu penyakit tak boleh tidur. Amnesia kot, pandai. Kesian, Hang ada Aku amnesia. tak ada amnesia lah. By the way, aku dah rasa segak sikit ni Ali. Ya, senang. Ada bantuan. Ali, Dharma, tolong. Jom, Dharma. Ali, macam mana hang aktifkan kuasa sakti hang? Woi, net tak guna. Tolonglah ai. Aku rasa sakti ni automatik. Hang fikir macam Hang sedang on switch sesuatu yang hangat dalam badan Hang. Tolonglah. Switch on. Tak apa, Dharma. Take your time. Aku pergi dulu. Ya. Selamatkan Zaitun. Sorry. Sebenarnya dia layak terima tu. Macam mana Dharma elak semua serangan ni? Raksasa ni terlalu laju. Aku perlu jadi lebih laju. Aku perlu tolong Ali. Tapi aku tak tahu macam mana nak aktifkan kuasa sakti aku. Aku kena ingat macam mana nak aktifkan kuasa ni. Selamatkan diri awak. Aku takkan biarkan perkara yang sama berlaku lagi. Jem. Tolong! Raya korban lambat lagi, sotong weh. Ha, makan aku rasa belut elektrik. Dharma. Oi, raksasa. Hang makan dia. Sakit perut hang nanti. Ali, tumbuk tepat atas kepala dia. Okey. Tanda punch. Dharma, raksasa ni dah mati ke? Aku rasa macam dia dah mati. Sebab aku tak nampak pun sakti dalam badan dia. Ali, off dulu kuasa hang. Mungkin kita perlukan lagi nanti. Okey. Tahniah, pemenang tugasan pertama. Receive your reward. Wow, badan aku terus rasa segar dan sihat lah. Sakti dalam badan pun terasa banyak dan meningkat dari asal. Aduh, aku tak sempat tamatkan riwayat dia. Tugasan pertama, selamat dari raksasa. Semoga berjaya. Siti, Budin takutlah. Siti pun takut Budin. Tapi kita kena bertenang dan Woi, gemuk. fikir cara. Maisat, Bek, boleh tolong tak? Budin tak. Sudah, Bek. Cukup. Hang nak juga ke, perempuan?
Selama ni saya diam sebab saya tak pernah nampak korang membuli depan mata saya. Mungkin mak bapak awak tak pernah bagi kasih sayang atau ajar awak dengan betul. Habis Hang nak ajak aku ke ha? Aku akan bantai kau. Ha? Ha? Tutup mulut busuk kau. Ha? Penumbuk aku tak kena. Lepaskan. Wow. Akhirnya aku boleh pukul sesuka hati aku. Ha? Apa ni? Kekuatan? Kuasa? Dia sudah menguasai sakti seperti dia pernah menggunakan sebelum ini? Atau sebenarnya dia memang handal dalam bertarung? Hebat kuasa kau, Budin. Woi perempuan, lepas aku bunuh raksasa ni, Hang seterusnya. Ada benda yang tak kena, tapi saya perlu abaikan dulu. Yang penting, saya perlu ubati luka-luka Budin. Budin, awak okey? Budin, awak okey? Budin? Badra! Aku dah tahu taktik kau, raksasa. Di sekolah ni, aku yang paling kuat. Aku tak sudah lagi. Selamat malam. Woi perempuan, Hang nak mati lah ni ke? Astaghfirullahalazim. Aku tak sangka, Bat, kau dah jatuh sedalam ini. Mana peri kemanusiaan kau? Aku dah cakap kan tadi, tunggu giliran Hang. Baik, Hang mati je lah, Siti. Ha? Baik kau yang mati. Apa? Tarik rambut. Power! Alamak, raksasa ni masih sedar. Cicak! Aku tak suka cicak. Hah? Mana kuasa sakti aku? Boleh tahan juga kuasa sakti Siti. Aku naklah kuasa dia. Tapi yang pertama, kau dulu raksasa. Itu je yang kau ada. Lagi raksasa. Lagi. Guna terlalu banyak sakti. Oh, ada satu lagi kerja yang aku perlu buat. Aku kena bunuh Siti ni.
Cepat Ali, cepat. Sinilah bunyi letupan darah tu. Yo, apa yang jadi kat sini? Siti. Bat dan Siti ada lah. Woi, hampa okey ke? Tahniah pemenang tugasan pertama. Get your reward. Tugasan pertama, hapuskan 2 nyawa. Semoga berjaya. Hapuskan 2 nyawa. Easy. Guys, aku rasa kita kena bincang dulu. Kita masih tak tahu suara yang bagi tugasan ni betul tak pun tidak. Hang ni bendui. Dah tentulah betul. Tengok dekat luar. Ada penghadang yang pelik. Dengar dekat atas. Bunyi orang sedang bertarung. Disebabkan inilah kita harus keluar dari sekolah ni. Tugasan pertama harus diteruskan. Tak, habis hang nak bunuh kami berdua? Why not? Nak aku paksa atau hampa rela? Mana-mana pun hampa tetap akan sakit. Weh, kepala backup aku weh. Teleportasi adalah penghijrahan satu zarah ke zarah lain tanpa bersentuhan fizikal. Aduh, dia pergi kaji teleport pula. Weh Ramli, kita ada masalah lagi besar ni. Bertenang Mas Nawi. Aku dah jumpa jawapan untuk elakkan kematian dalam tugasan pertama ni. Kebetulan aku pun tahu juga jawapannya. Nak tahu jawapan dia? Fire punch. Wow. Conversion. Gravitational force to kinetic energy. Kinetic punch. Chill bro. Tak perlu keganasan dalam tugasan ni. Tak perlu keganasan hang cakap. Hang tak faham ke tugasan pertama kita harus hapuskan 2 nyawa. Hanya salah seorang dari kita sahaja yang boleh selamat dalam sekolah ni. Setuju tak pun tak. Itu adalah kenyataan. Niat tidak menghalalkan cara Mas Nawi. Hang mungkin belajar cemerlang Ramli, tapi hang bodoh dalam melihat realiti. Disebabkan itu hang harus mati. Bukan itu saja. Habislah kita. Okey, jangan risau. Aku ada idea. Beza ada kuasa ni. Tapi jangan membazir. Aku perlu simpan sakti aku. Hei, aku tahu hampa kat belakang tu. Keluarlah. Mas Nawi, aku warning kau. Itu ayat aku lah, Ramla. Yep. Potential energy. Separate chemical reaction. Oxygen. What a thinking. Conversion. Gravitational force to kinetic energy. Aku masih hidup.
Tahniah pemenang untuk tugasan pertama. Receive your reward. Ha? Macam mana kita boleh menang, Ramli? Suara yang memberi tugasan itu tidak menyatakan jenis nyawa apa yang diperlukan. Jadi, tidak semestinya tugasan ini memerlukan nyawa manusia. Tugasan pertama, hapuskan 2 nyawa. Semoga berjaya. Mana boleh macam tu? Ha? Oi, putih. Betul ke ni, ha? Tak apa. Jangan kalut. Kita fikir dulu. 2 orang pembuli, tapi takut untuk berlawan. Suara siapa tu? Suara Osman ke? First time aku dengar suara kau, Man. Ini bukan 2 orang pembuli, tapi 2 ekor pengecut. Tak sangka dulu aku pernah kena bully dengan hampa. Kau fikir tak sebelum kau cakap? Tugasan ini perlu kita bunuh 2 nyawa. Kau nak ke satu? Kau memang minta ke, Osman? Sembang besar, tapi pengecut. Jaga sikit mulut kau. Kami tengah fikir ni. Buat apa fikir kalau hampa pelajar paling bodoh dalam sekolah ni? Kau ajak budak ni. Jom betul. Sebenarnya aku adalah individu terpilih. Tugasan aku adalah untuk menewaskan 2 nyawa mereka. Yang buat aku yakin boleh melawan pembuli-pembuli ini adalah aku mendapat bonus yang membolehkan aku mengawal kuasa aku dengan mudah. Oh, weh. Aku baru teringat. Tadi, dengar tak suara tu cakap apa pasal kuasa sakti? Alah, apa benda tu? Apa yang lawak? Tepi tangga. Aku rasa Osman guna kuasa sakti dia lah. Betul. Selama ni aku berdoa agar orang yang membuli aku mendapat hukuman yang setimpal. Akhirnya doa aku telah termakbul. Sekarang korang akan rasa apa yang aku rasa selama ni. Sakti ataupun tak, hang tak boleh lawan 2 orang sekaligus. Woi, baru 2 bulan dah bangga. Bagus. Aku dah bunuh Woi, Osman. banyak. Osman. Sudah terlambat. Wow, hang guna sakti ya? Hang dah bersedia nak kena buli oleh pembuli yang sebenar?
Aku masih ingat Hang pernah tendang aku jatuh tangga, koyakkan beg baru yang mak aku belikan. Tapi itu aku yang dulu. Come boy, tunjukkan kemampuan kau putih. Apa masai kau diam? Lawan balik lah. Ke sakti kau dah habis. Biri-biri nak buru serigala, jangan buat lawak. Sayangnya Hang lah biri-biri tu. Kenapa macam tak ada kesan? Okey. Disebabkan Hang akan gone lagi, aku akan beritahu kuasa aku. Kuasa aku seperti pelindung. Bila pelindung ini menahan serangan, serangan tersebut akan ditukar menjadi tenaga. Ringkas cerita, serangan yang kau serang aku, kuasa aku akan balas 2 kali ganda serangan kau. Kuasa yang sangat tak adil lah. Osman, aku minta maaf. Man, aku dah bosan dengan suara kau putih. Ini hanyalah sekadar kisah biri-biri yang menjadi serigala. Tahniah kepada semua pemenang. Receive your reward. Selamat datang ke tugasan kedua. Survive the Blast Force. Ganjaran, keluar dari sekolah. Wih, lapang lah weh. Kat mana ada food fest lah? Ada 3 gerbang kuasa yang akan menembak tepat ke kristal yang berada di tengah-tengah kalian. Gagal dalam melindungi kristal dari terkena tembakan akan mengakibatkan tugasan ini terbatal. Dan anda semua akan terperangkap di sekolah ini selama-lamanya. Bayar suruh kami mati je weh. Betul tu. Kita perlu dengar betul-betul tugasan ini. Oh, Aku lempang kau jap pergi. Ada 3 peringkat serangan Blast Force ini. Selamatkan ketiga-tiga peringkat ini dan anda akan berjaya. Ganjaran yang bakal menanti termasuk 1 kuasa baru, 1 peningkatan sakti dan keluar dari sekolah ini. Tugasan individu terpilih. Biarkan kristal ditembak oleh Blast Force. Ganjaran untuk tugasan individu terpilih ialah 1 kuasa baru, 1 peningkatan sakti, 1 raksasa hamba, 1 imunisasi dalam tugasan seterusnya dan keluar dari sekolah ini. wah, hamba raksasa. Wow, 1 imunisasi tugasan. Aku suka ganjaran ni. Tembakan untuk peringkat pertama bermula dalam kiraan 3, 2, 1. Semoga berjaya. Semua bersedia. Woi Dharma, macam mana nak alat tembakan ni? Buka je sakti kau. Hentam lah. Guys, tak apa ke Siti di belakang ni? Pekan, keluarkan sakti kau. Okey. Osman. Woi, fokus. Oh ya, sorry.
Dharma okey ke? Sakit tak? Dharma, tukar dengan Siti pula. Saya boleh tahan lagi. Ramli, hang tengok kumpulan Dharma tu. Macam sakit je mereka tahan laser ni. Laser tu ke? Atau gerbang kuasa kita yang lemah dari diorang? Kau kita memang kuat, Ramli. Okey, fokus. Kita perlu lindungi kristal ini. Memanglah hampa tak rasa. Sebab sakti aku yang serak tembakan ni. Amaran. Kristal sedang ditembak. Kristal Kumpulan ditembak. siapa yang tak tahan tembakan? Hampa buat apa? Woi, kumpulan Badrul, ikut tugasan. Boleh rehat. Tak sangka kumpulan kami semua individu terpilih. Weh, sumpahlah. Hampa tak mau keluar dari sekolah ni ke? Ada sesuatu yang mencurigakan. Seolah-olah mereka ni ada tugasan yang lain dari tugasan kita. Si Ramli ni memang pandai lah. Mana ada subjek detektif sekolah kita. Tapi dia macam detektif. Ali, pergi tahan tembakan kumpulan beg. Weh, hang serius ada mo? Boleh ke aku tahan tembakan tu? Aku yakin dengan kau, Ali. Kalau aku boleh, kau pun boleh. Dharma, Siti tak buat apa-apa pun. Tak apa, Siti. Siti jadi kekak kalau saya dan Ali perlu rehat. Woi, betul. Baik kau belah sebelum aku belah asah kau. Hampa ni memang tak bertanggung jawab. Mas Nawi, hang tolong settle sat budak ni. Okey, lagipun aku tengah bosan ni. Jangan ganggu aku, Mas Nawi. Lagi larang, lagi abang garang. Fire punch. Apa yang bau BBQ ni? Bau pipi aku. Kristal tu. Ini dia pukulan cemerlang dari SNK Adiwarna. Home run. Kau ni buang masa. Ali je kot. Kau ni banyak mulut lah. Kalau kau bau sangat, try something. Tengok ni, Ali. Berdiri diam. Ali! Tak guna Dharma. Lebih baik kau mati je. Jadi kejadian masa tadi tu kuasa pegawai dia lah. Osman, pergi tahan blast pasukan band. Pekan pula pergi selamatkan Ali. Okey, ketua kelas. Osman, let's go. Weh bet, tengok siapa yang main. Wow, serius lah. Anak makcik nasi lemak. Aduh, gua rindulah sama lu, Osman. Woi Mas Nawi, kau agak-agak Osman ni kuasa apa? Aku rasa
kuasa nasi lemak. Kau rasa kan mak dia hidup lagi ke tak dengan dunia yang dah rosak macam ni? Dah mampus dah. Melampau.